Iya. Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan besok cuti, malam ni saya ambil peluang pasang tajuk sikit lah. Nak pasang lebih kurang dalam 15 mata je lah. Cuba dulu. Okey dah, jom kita pergi pasang. Pada mantap. Apa khabar mata tajuk? Bunyai dah pendek dah. Nasib baik ada standby yang baru. Tempat ranking ni. Tempat ranking. Bismillahirrahmanirrahim. Ni sini. Dengan pau-pau. Semua pau ni. Semua pau ni. Tu dia bang. Bismillahirrahmanirrahim. Makan tak apa? Baru mantap. Ada bulu-bulu dah tali. 500 kg lagi. Bismillah. Makan tapah. Baru mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey bang, macam biasa saya kena kerjaya. Anda kata ada hasil manis-manis besok saya kongsikan. Baru mantap. Makan. Tom and Jerry. Makan. Sini. Ni. Tom and Jerry. Kabut pagi ni, kamu tebal ni. Tak nampak hati ni. Tebal kabut pagi ni. Okey, jom kita pergi tengok. Wah. Jom kita masuk dalam kabut tu. Pokok ada Tuan Puteri. Masih hidup. Oman ni. Oman. Oman ni. Tuh dah.
Toman Zila. Toman Zila. Hat lagi kau. Alhamdulillah. Hasil pagi ni. Toman. Ada kecil, nasib baik tepat kena. Kalau tidak, bye-bye. Wah, ada kecil je bang. Okey, hasil pertama Toman. Paling mantap. Aduh, lagi semangat lagi. Semangat lagi. Biarkan. Kok ada kawan Toman nak makan. Toman lagi. Toman lagi. Meriahnya Toman. Meriahnya Toman bang. Tu dia. Meriah. Tengok kena mana. Ni tepat. Alamak. Tak boleh. Kena sauk juga. Yang dalam ni kena keluarkan dulu. Kuatnya dia. Keluar dulu. Jangan lompat tau. Diam. Kawan kau ada. Diam. Mari sini. Alhamdulillah. 2 ekor bang dah Toman tu. Tu dia. Sebaya. Diam. Abang tanggalkan mata dulu. Sebaya ni. Dah 2 ekor. Alhamdulillah. Kemeriahan Toman di Aidilfitri. Mantap. Ekor lagi Toman bang. Toman ni, rasa Toman ni. Toman. Toman lagi bang. Tepat. Kalau tepat boleh. Alamak. Itu dia. 3 ekor Toman bang. Meriah. Oh nak buka. Kau main kuat di kemah. Sama. Okey. Toman lagi. Dah 3 ekor dah. Padu mantap. Kuat ni. Alhamdulillah. Ya, Toman, padu mantap. Keli ke Toman ni? Keli. Cari gas lagi. Betulkan lubang dia. Ada peluang ni. Betulkan mata dulu. Kalau tak dia terlepas. Padu mantap. Nampak bang, ni gigitan Toman ni ni. Tapi dia cakup, tak kena ditinggalkan. Nampak tu luka-luka. Begitulah bang kisahnya. Cuba juga, bukan tak cuba untuk mencari tapah tu. Sebab malam-malam bila saya mancing, cuba mancing baung tu, baung memang tak apa makan. Saja nak dengarkan ikan tapah tu ada ke tidak, ada. Meletup-letup bang. Tapi disebabkan air yang macam ni, dia tak mau. Lama dah ni kawasan sini tak makan tapah. Yang dapat apa? Ni dia Toman.
ekor teman bang. 3 ekor teman lah. Ini kalau ada kolam besar masuk dalam kolam, mantap bang. Semuanya berdali ikan keli. Hari tu cuba juga pakai udang, tak kena air pun dia tak mau makan. Memang ada dapat lah sekali 4 kilo lebih dia pakai udang. Tapi saya belum berhasil lagi lah. Macam tu lah bang. InsyaAllah ada kesihatan yang baik dan kesempatan yang lain, saya akan cuba menaju lagi. Cari tapah, rindu pula rasa nak tengok dia punya benam-benam tu. Cakap okey lah bang. Jaga diri baik-baik. InsyaAllah ada aktiviti yang lain dan hasil yang lain saya akan kongsikan. Manis padu mantap. Assalamualaikum. Bye bye. Toman harimau. Toman harimau bang. Ini toman harimau. Mantap. Kilo ni, 3 ekor ni berat rasanya. Ini 2 ekor ni sama saiz. Tu dia. Aduh mantap. Torpedo.